kasih. Barakallahu fikum. Moga Allah Ta'ala memberkati tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Kita buka majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga rahmat Allah Ta'ala sentiasa dilimpahkan kepada kita. Kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi SAW, para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in, salafus salih, kepada para alim ulama, guru-guru yang mengajar mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Malik, Wali Amali, Ustaz Sunan, Dr. Jail Khalidi, Imam Atha'il Al-Iskandari, Imam Abdul Ismarqandi, Habib Umar, kepada kedua ibu bapa kita, muslimin dan muslimat, semoga segala kebaikan mereka, akhlak mereka, mengenal dan dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala limpahkan kepada hati dan qalbu kita. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, buka hati kami pada pagi ini untuk kami mengutip mutiara-mutiara ilmu-Mu ya Allah. Kurniakan kami kefahaman dengan apa yang kami pelajari ya Allah. Jadikan ilmu yang kami pelajari menjadi asbab untuk kami semakin hampir dan dekat padamu ya Allah. Kurniakan kami kekuatan untuk amal dan sampaikan kepada ahli keluarga, sahabat andai, jiran-jiran kami yang lain ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan sifat qudrat, yakni maha berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia memperkedratkan kita. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi tahu yang Dia itu maha berkuasa? Salah satunya Dia bagi kederat pada kita. Boleh bangun pagi ni dan kemudian Allah Ta'ala perlihatkan tiba-tiba ada sahabat kita semalam sihat, hari ni terlantar, terbaring di katil. Kita ziarah, tak mampu nak angkat tangan, tak mampu nak berdiri, bercakap pun tak jelas. Maka lalu kita lihatnya, kita jadi rasa hina di sisi Allah Ta'ala. Rasa macam kita ni menongkah, hidup ni kita punya. Kita rasa kehidupan ni kita punya. Kita mampu nak buat apa-apa. Lalu di sana kita mempelajari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala secara tidak langsung dengan melihatkan akan sekelilingnya.
Kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana menyentuh hati kita untuk sentiasa cakna dengan perkara-perkara yang berlaku. Kesan implikasinya. Melakukan kebaikan itu menjadi asbab untuk kita disayangi Allah. Melakukan perkara yang dilarang itu menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Bertitik tolak daripada itu kita bingkas bangun. Tidak kira waktu pagi. Boleh jadi penat baru sampai dari mana-mana tempat pukul 3-4 pagi. Tetapi Allah Ta'ala kerana sayangnya kita. Dan kita memang mahukan perkara itu. Allah bangkitkan kita. Dan akhirnya kita berada di rumah Allah Ta'ala ini. Asbab kasih sayang Allah Ta'ala. Marilah kita memuji Allah Ta'ala di atas nikmat iman dan Islam dengan lafaz Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda insan yang sangat kita rindu dan cintai, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Marilah sebagai tanda kerinduan dan kecintaan kepada baginda, antara kurniaan, bukan antara, kurniaan nikmat Allah Ta'ala yang paling agung di semesta alam ini, tidak lain dan tidak bukan, ada kurniaan melantik Nabi Muhammad itu menjadi Rasul, dan akhirnya dakwah baginda itu sampai kepada kita sehingga kita kenal Allah Ta'ala, sehingga kita bersifat kasih sayang dengan barakah baginda Nabi SAW. Marilah kita membina hubungan rohani dengan baginda melalui mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda dan juga memperbanyak akan salawat insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Malaikat berkata, Subhanak, maha sucimu ya Allah. La ilma lana, kami tidak ada ilmu, kami tak tahu apa-apa. Illa ma'alam tanah, melainkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Kisah ini ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi Adam. Ketika mana malaikat dalam firman-Nya yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala menceritakan malaikat agak argue bila Allah Ta'ala kata nak ciptakan khalifah di muka bumi. Maka untuk menenangkan hati malaikat ini agar tidak lagi argue, maka Allah Ta'ala melebihkan Nabi Adam itu dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan nama-nama perkara-perkara, benda-benda yang ada di sekitar syurga yang tidak diajarkan kepada malaikat.
Lalu kemudian malaikat itu ditanya oleh Allah Ta'ala, ni apa? Ni apa? Ni apa? Malaikat kata, Maha sucimu ya Allah, kami tak tahu apa-apa, melainkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah Ta'ala minta Nabi Adam terangkan apakah perkara-perkara tersebut, dan dengan ilmu itu Nabi Adam mampu untuk menerangkannya. Maka disitulah Allah Ta'ala apabila ingin memuliakan seseorang daripada hamba-hamba yang lain, yang boleh jadi ada mereka yang datang melaksanakan solat berjemaah, bila mana Allah Ta'ala inginkan kemuliaan atau ditingkatkan darajat itu, Allah Ta'ala takdirkan ia untuk berada dalam majlis ilmu itu sendiri. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya mu ya Allah al-alim, maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu, dia akan dikurniakan sedikit sifat Allah Ta'ala al-alim, iaitu maha mengetahui. Dia akan jadi tahu. Bila dia ada ilmu, kesannya apa? Allah Ta'ala akan kurniakan sedikit daripada sifat dia al-hakim, yakni bijaksana. Dia akan bertindak dengan penuh kebijaksanaan dengan ilmu yang dia pelajari, insya-Allah. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaifa halukum? Apa khabar semua pagi ni? Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Kalau ada orang jauh, waras ya kata. Ya waras. Alhamdulillah. Minta izin. Kalau dekat parlimen tu nak guna bahasa yang lain, kena minta izin. Dengan izin tuan kata. Ya. Baik. Moga-moga Allah Ta'ala terus mengurniakan kesihatan kita, dan dengan asbab sihat itu mudah untuk kita melakukan amal-amal kebajikan. Mudah untuk kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Dan sihat itu juga menjadi prasyarat utama yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan Tabung Haji Malaysia untuk mereka yang dapat tawaran haji, mestilah cek kesihatan lulus. Mengkecimani tak boleh. Kalau bacaan dia 8 ke atas. Jadi siapa yang dapat surat tawaran, nanti nak cek doktor ni lama lagi ni. Ya, mulai sekarang sila berhenti minum teh tarik pagi-pagi dekat kedai mak. Yang masjid punya buat tak apa, dia kurang manis. Yang mak punya tarik tu, cutilah dulu. Besok kalau dah doktor sahkan cek, alhamdulillah 7.9 kata. Mas tu nak minum 1 tin susu full cream tu terserah korang. Ya. Maksudnya nak dapat tawaran haji itu untuk nak disahkan mesti sihat. Mesti sihat. Itu prasyarat dia. Kerana haji itu adalah ibadah, pekerjaan yang berkait tentang tenaga. Jadi sekarang kursus haji dah bermula. Ya. Mungkin masjid ada buat anjurkan, tapi yang tabung haji dah mula di masjid Raja Uda ya. Raja Uda kan. Masjid Kampung Raja Uda yang dekat sini. Di Masjid Johan State Kelang. Ya. Kalau di Kuala di Masjid Sijangkang dan juga Masjid Kancung Darat. Boleh hadir. Kita telah siri yang keempat minggu ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita membicarakan kesan beriman kepada malaikat dan implikasi kepada kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana untuk kita memahami? Saya tak perlu cerita malaikat tu siapa nama dia, itu dah faham dah. Tugas-tugas malaikat yang ada di sekitar kita, yang dia itu Allah Ta'ala tugaskan sebenarnya. Ya, yang Allah Ta'ala tugaskan sebenarnya. Dan kita kena tahu sebagai orang yang beriman. Walau hebat macam mana sekalipun, Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kita dengan dibantu oleh malaikat yang menjaga. Contoh, ya,
lihat seseorang itu yang accident, melihat motonya. Kalau lihat motonya seolah-olahnya dah arwah dah. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala elok dia duduk di tepi jalan itu. Maka di sana memang kita akan sebut ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam waktu yang sama Allah Taala hantar malaikat untuk menjaga. Dan sudah barang pasti semakin orang itu dekat kepada Allah Taala, semakin malaikat itu akan jaga pada kita. Ya, malaikat itu akan jaga, akan pelihara. Ya. Melainkan kalau yang datang tu malaikat maut, dia tak boleh nak buat apa lah. Ya. Dia kata, Tuan silakan. Ini contoh ayat melawak lah. Saya pun dah penat lama jaga dia ni tak mati-mati. Tapi bila mana dia ni mukmin, malaikat itu sangat kasih. Ya. Baik, apakah dalilnya tuan-tuan? Ya. So itu kita lihat di sini. Yang pertama, malaikat yang kita nak bicarakan untuk kita tambah iman kita pada Allah Ta'ala, iaitu malaikat hafazah. Ya, biasalah kita dengar malaikat hafazah ni. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga manusia daripada jin dan syaitan. Bala bencana dan huru-hara. Malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menjaga manusia daripada jin, syaitan, bala bencana dan huru-hara. Agak-agak bila disebut ni, dia menjaga manusia pada jin dan syaitan, maknanya yang dijaga ni orang Islam ke semua orang? Ya. Malaikat ni akan jaga orang Islam lah. Sebab yang bukan Islam tu dah Allah Ta'ala uji dia, disyirikkan oleh syaitan-syaitan ni sehingga mereka tidak mahu mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ya. Baik. Bala bencana pun malaikat. Satu kadang-kadang, tapi tidaklah maksudnya yang tak kena tu dijahat. Contoh, baru ni berlaku puting beliung. Ya. Dekat mana? Oh, ya, tahu-tahu je ya. Dekat tempat saya tuan-tuan. Ya, dekat tempat saya. Korea saya, Kampung Medan. Tuan-tuan tahu tak Kampung Medan ni duk Kelang ni gitu. Kalau tuan-tuan Kampung Medan tuan-tuan pergi dekat PJ, memang nak kena. Kita ni berjiran tuan-tuan. Ya. Tapi bila dalam paper sebut Sejangkang lah. Ya, sebenarnya di Kampung Medan tuan-tuan. Ya. Kalau tuan pergi hala ke Banting, tuan akan nampak Toyota. Ya. Dia bermula daripada Toyota belakang tu. Dia mula berputar. Kalau tuan-tuan tengok video dia, seolah-olah kita berada di luar negara. Ya. Dia pergi taman Seri Medan, Perwira Seri Medan belakang tu. Ya. Yang akhirnya dia pergi kat sekolah. 4 sekolah, SMK Sejangkang Jaya, SK Sejangkang Jaya, Sekolah Kebangsaan Kampung Medan, SRA Kampung Medan. Habis bumbung dia menyeberang jalan tuan-tuan. Dia menyeberang. Dia pergi dekat Carnival. Ada satu pasar raya. Dia pergi masuk kawasan kampung situ. Sehingga akhirnya taman, rumah kampung. Dia lalu Jalan Manggis. Dia pergi dekat belakang. Dia pergi dekat SK Jalan Tanjung. Dan kemudian dia hilang di sungai belakang sana. Ya. Ada rumah kena, ada rumah tak kena. Ya. Dalam menilai sedemikian, ya, maka yang tak kena itu, janganlah dia merasa bahawa dia orang baik. Ya. Aku tengok dalam lorong ni, rumah aku je tak kena. Ya. Itu tak kenapa. Pasal korang ni semua tak pergi masjid.
Jangan gitu. Tak mahu. Biarlah mereka yang bercakap. Jangan kita yang bercakap. Yang 5 orang tu tanya kita, aku rasa kan rumah kau selamat berbanding rumah kita orang. Pasal kau rajin ke masjid. Biar dia bercakap. Jangan kita bercakap. Dan boleh jadi juga yang kena itu orang yang lebih rajin pergi masjid daripada kita. Boleh jadi. Jadi di situ kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak tingkatkan darajat dia. Bagaimana saya pernah ditanya oleh seorang makcik masa saya bertugas di Batu Caves, saya jadi imam. Berbuka puasa, lepas tu makcik tu telefon saya. Ustaz, saya tadi buka dekat masjid Ustaz. Saya sakit perut lah Ustaz. Alah, sudah pula. Aku dah mula nak marah catering. Masak nasi basi ke apa. Saya tanya dulu. Ramai ke yang sakit perut makcik? Tak ada Ustaz. Saya seorang je. Lega aku. Macam mana kita nak tenangkan dia pula? Macam ni lah makcik. Orang lain puasa. Orang lain puasa. Allah Ta'ala nak bagi markah dia 100 umpama. Makcik puasa berbuka sama macam lain tapi makcik sakit perut. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi pahala dekat makcik lebih, mungkin 150. Iya ke Ustaz? Kalau macam itu tak apalah sakit perut. Maknanya tuan-tuan, orang yang baik ini Allah Ta'ala uji nak tingkatkan darjat. Begitu. Jadi dalam situasi ini adakah malaikat ini tak fungsi? Malaikat sentiasa menjaga. Yang diuji, yang beriman, Allah Ta'ala melalui malaikat ni memujuk rasa tenang dengan ujian dan tidak mengamuk itu. Baik. Firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapan dan dari belakang. Ini ayat Quran ni, surah Ar-Ra'd ayat 11. Mengawalnya dari segala arah, kiri, kanan, depan dan belakang. Yang mengawas dan menjaganya daripada suatu bahaya dengan sebab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam malaikat. Cuma kita nak rasa dia hadir je. Dia hadir je. Ya Allah, dengan keberkatan malaikat yang Kau hantar untuk menjaga aku, ya Allah, selamatkanlah perjalananku ini, ya Allah. Boleh kita terus direct pada Allah? Boleh. Tapi bila kita ada ilmu, kita tahu malaikat itu ada di sekitar kita yang dia akan membantu. Dia akan membantu. Boleh jadi seseorang yang di segi logik akalnya, dia penat, dia bawa kereta, dia terlena, deep sleep. Apa nama istilah? Bukan sleep disc. Sleep disc lain. Deep sleep itu tidur yang bagus. Ini terlena, yang terlena tu. Terlena sekejap. Maka malaikat ni kejut. Sebab tu kadang-kadang pagi-pagi tuan, orang yang tak istiqamah, yang istiqamah, yang ikhlas. Mudah-mudahan kita ni bangun pagi, datang ke masjid ikhlas. Sebut amin semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz ada yang dikejut tak ikhlas? Kalau yang tak ikhlas, yang kejut tu syaitan. Pasal dia pergi masjid tu harap pangkat orang puji. Jadi syaitan ni, bangun. Nanti termis subuh ni. Lepas balik haji ni, dah jadi baik. Orang dah puji dah. Boleh jadi. Dia tak nak yang tu. Kita nak malaikat yang kejut. Macam mana nak ikhlas? Senang saja. Kalau orang 1 tahun, dia boleh ulang alik ke masjid, agak-agak dia fake berlakon ke, memang dah istiqamah tu.
Memang dah istiqamah. Itu je mudah. Istiqamah je. Tapi kalau baru-baru balik haji, nak mengejar fasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu, itu yang mudah. Ya. Mudah terusik hatinya. Keluar daripada masjid, kenapa aku rasa macam dekat Semedang aku je yang paling baik ya? Kenapa ya rasa macam tu? Dia sedang mengusik. Tapi orang yang istiqamah sudah tidak ada. Dia sedang dalam proses bagaimana ibadah ni untuk jadi dekat pada Allah Ta'ala. Dia muhasabah. Kenapa hari ni aku jadi malas ngaji, malas selawat? Kenapa? Dia akan, apa tadi aku pergi masjid? Tak ikhlas ke? Ada orang puji aku terasa ke tak? Yang ni yang malaikat kejut, insya-Allah. Ya. Dikejutkan, dia jaga kita. Bahkan kalau ada bencana dia yang akan menyelamatkan kita. Maka itu adalah tugas malaikat. Ya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran ni, mim baini yadaihi wa min khalfi. Malaikat ni dari dia dijaga dari arah ke depan, dijaga dari arah belakang. Ya. Tuan-tuan kalau nak merasa ada orang jaga kejap ke depan, kejap ke belakang, waktu sekarang ni bila? Tuan-tuan besok waktu pilihan raya calonkan diri sebagai ahli parlimen di sini. Menang jadi Perdana Menteri, insya-Allah ada bodyguard depan belakang. Jaga. Jadi maknanya yang kita lihat tu, dia punya jaga. Kita rasa macam, bila aku nak dapat ni? Tak perlu risau. Malaikat jaga. Waktu kita sakit di hospital, malaikat jaga. Ya, malaikat jaga. Nak rasa malaikat tak nak jaga, buat maksiat sekali. Hati tak tenang. Nak marah je kerja dia. Sebab malaikat dah mula tinggal. Gitu. Ya. Jadi itulah yang pertama, ia jaga. Jaga kita daripada. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau kita nak musafir, pergi mana-mana jauh semua, ingat, Allah hantar malaikat untuk jaga kamu. Ya. Di samping membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu memang ada hadis dia. Siapa yang membaca Bismillah, Allah bersama dia. Ya. Siapa membaca la haula wala quwata illa billah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Siapa membaca tawakkaltu ala Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Ya tuan-tuan, hari ini banyak insiden, banyak berlaku. Surah anak-anak baca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu dipanggil doa keluar rumah. Tapi tu ada hadis dia tuan-tuan. Ada hadis. Saya ada pengalaman mengamalkan hadis ni. Kita ni saya ni dah tua sikit lah. Agak-agak umur saya berapa tuan? Kalau tengok rambut tuan kata 60 kan. Saya 51 tuan. Ya. Tapi saya selalu orang tanya, Ustaz dah pencen ke? Janganlah perli rambut aku. Bila kita dah umur, anak-anak ni dah ada lesen kereta. Jadi dia drive lah. Kita ni ayah kadang tak percaya. Ya. Ngantuk. Tapi bila anak bawa, hilang ngantuk. Tak tidur pun. Macam mana? Baik aku bawa. Dalam satu ketika saya terbaca hadis tu dalam kitab Ikam yang saya mengajar. Kadang saya pun baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya Bismillah, sambungan hadis tu apa? Allah bersamamu. Ya. Dia punya hadisnya la haula wala quwata illa billah, Allah Ta'ala jagamu. Ya. Tawakkaltu ala Allah, dia terbalik sikit dalam hadis tu. Allah mencukupkan. Ya. Maka ulama sambungkan dia yang mudah.
Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Daripada Ipoh, masa dah pukul 11 gitu lah. Elok tentu jaga dah sampai Kampung Medan dah. Itu contoh maksudnya tuan-tuan, bila mana malaikat bersama dengan kita, ya, Allah Ta'ala jaga kita dengan menghantar malaikat hafazah yang jaga. Apa lagi implikasi dia tuan-tuan kalau kita rasa malaikat tu ada? Rasa malulah nak buat tak elok. Ya, malu nak buat tak elok tu malu. Rasa malu kalau kita kejap semangat, kejap tak semangat. Ya. Kita mungkin ada selawat sehari 500 ke 300. Hari ni buat, esok tak buat. Jadi orang lain tak tahu. Tapi bila kita rasa malaikat Allah Ta'ala hantar tugaskan untuk berdampingan kita, Allah. Ya. Maka kita akan rasa malu untuk tidak melakukan kebaikan. Apatah lagi melakukan maksiat. Baik, itu yang pertama. Tentang malaikat hafazah. Malaikat yang bergigiling mengawasi manusia dalam dunia ni. Mereka berkumpul bertemu di waktu solat subuh dan solat asar. Hadis ni. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr lam ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat yang bertugas malam bergile-gile dengan malaikat yang bertugas siang, mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi shift dia. Ya. Pertukaran shift dia subuh asar. Ya, subuh asar. Malaikat yang bertukar shift subuh, zuhur sampai asar. Kemudian dia naik. Malaikat sambung pula yang selepas tu, shift dia daripada asar, maghrib, isyak sampai subuh. Bertukar. Mereka naik ke Arash. Ya. Lalu dan malaikat itu berkumpul di waktu semayang subuh dan semayang asar. Subuh dengan asar. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama-sama kamu itu. Lalu Tuhan mereka bertanya, bersama-sama kamu. Maksudnya bukan kamu tu naik ke langit dengan malaikat. Malaikat yang dah dengan kita ni, kamu tu kita, malaikat dengan kita, dia naik. Kita tak ikutlah. Kalau nak ikut, kena cabut nyawa dulu. Ya. Malaikat naik, lalu Allah bertanya kepada mereka. Ya. Apa pertanyaan Allah? Dan Allah itu lebih mengetahui tentang perbuatan hamba-Nya. Allah berfirman, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka? Ya. Malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka itu di waktu mereka sedang solat. Dan ketika kami datang, mereka juga sedang solat. Allah. Agak-agak, kalau kita kerja tuan-tuan, punch card dia tu, dia fix. Kalau pukul 8, sebelum pukul 8. Kalau malaikat punch card ni, solat asar, waktu bila agak-agak? Sampai pukul 6 ke dia punch card? Tak. Bahasa mudahnya, waktu awal waktu itu,
ketika mana solat berjemaah. Kalau tidak solat berjemaah punlah dia solat sendiri tapi awal waktu. Kiraannya ialah bersama imam. Itu dikira awal waktu. Jadi bila mana Allah Ta'ala tanya subuh tadi, tuan-tuan dengar tengah subuh, malaikat yang jaga daripada asar sampai subuh tu dengan tuan-tuan. Kemudian malaikat yang masuk baru ni disambung lagi sampai ke petang pula. Asar pun dia datang juga. Maka dia akan lapu pada Allah Ta'ala. Mereka sedang solat. Dan ketika kami datang, mereka sedang solat. Waktu dia nak naik, sembahyang subuh. Waktu dia datang asar, sembahyang asar. Umat Islam kat Malaysia ni yang berapa juta. Yang solat berjemaah tu berapa persen? Ya, berapa persen? Dibandingkan dengan penduduk. Saya buat analogi dia. Satu hari kereta bertulis Istana Negara. Kita tengah minum. Ada sarapan tak? Kalau tak ada, tuan-tuan tak ada sarapan. Kadang-kadang tak sempat siap. Tuan-tuan janganlah marah. Ya, baru sesekali kadang-kadang sarapan tak ada. Apalah, masuk dalam grup WhatsApp. Penat datang kuliah subuh. Sarapan tak ada. Jangan. Ya. Datang, kita tengah minum-minum. Kita pada istana datang masuk. Jumpa. Saya cari nama ni lah. Kata dia. Ya. Semua tengok. Kenapa ya? Agong panggil nak ajak makan bersama. Belum pergi lagi tuan-tuan. Belum pergi lagi. Istana tu balik semua kerumun. Daripada istana datang jumpa kau buat apa? Sebenarnya hari tu aku ada tolong dia. Ada ni lah macam berlaku satu kejadian aku tolong. Agong tu. Untunglah kau. Agong siapa? Agong siapa tu maknanya Agong hantar utusan untuk mengalukan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala siapa kita melalui malaikat dalam solat-solat yang kita lakukan. Subuh dengan asar. Ya. Allah Ta'ala tahu kita buat. Tapi bila mana kita rasa disapa oleh Allah Ta'ala sedang solat ni. Ya. Malaikat pula hantar laporan pada Allah Ta'ala. Apa kita rasa sebagai hamba? Ya Allah. Jadi bila begitu, bila mana besok di hari akhirat, Allah Ta'ala kenal ramai manusia. Allah Ta'ala kenal ramai orang Islam. Allah Ta'ala kenal ramai orang yang pergi masjid. Dan yang di masjid tu Allah Ta'ala lebih mengenali dan lebih kasih kepada dia. Itu adalah hadis yang kedua. Last kali hadis. Ini kelebihan malaikat bersama dengan orang yang sembahyang mengucap amin apabila mereka itu berkata waladdallin. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idz qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innal malaikah yaqulun amin wa innal imam yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Apabila imam berkata, kata Nabi, hadis, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam sebab apa? Amin. Tuan-tuan sama tak dengan imam? Amin. Apa kelebihannya? Maka siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, diampunkan baginya dosa yang lalu. Dan syaratnya malaikat ni dia aminnya ialah ikut imam.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kelebihannya? Diampunkan baginya dosa yang lalu. Riwayat Bukhari ni. Ya, riwayat Bukhari. Jadi apa lagi yang kita nak datang masjid ni? Nakkan redha Allah, nakkan ucap terima kasih syukur pada Allah di atas pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Melalui jalan tu satu jalan, jalan malaikat. Lagi jalan siapa yang berwuduk, melangkahkan kaki ke masjid satu, dihapus dosa satu, tambah pahala satu, diangkat darajat. Hadis siapa yang ulang-alik ke masjid, saksikanlah bahawa ia orang beriman. Semua tu kita belajar bukan untuk kita rasa bangga. Kita belajar semua itu adalah untuk kita ya Allah. Moga-moga aku matinya nanti dalam mana-mana hadis yang kau sebut ni ya Allah. Kalau tengah amin tu amin. Kalau tengah sembahyang tu maknanya subuh atau asar malaikat naik. Kalau tidak pun apa saja yang berkait tentang sembahyang. Kalau orang datang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, automatik berkait tentang sembahyang. Ya. Tapi masalahnya dia bukan mati kat masjid, dia mati kat rumah. Tapi dia kan baru balik masjid, awak faham tak? Sama. Ya. Tak adalah mana dia meninggal kat masjid, dia baru nak pergi masjid. Tak sama ke? Sama hatinya. Allah Ta'ala ni dia kira ibadah hati tu ke mana kita? Waktu tu kita dah nak tuju ke masjid. Duduk sekejap, sambil tunggu isteri, dah berwuduk, lena terus. Maksud lena itu, Allah Ta'ala angkat nyawanya. Itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Memanglah keutamaannya, kalau tengah dapat sujud tu, dan tengah dapat sujud tu, malaikat cabut nyawa. Itulah yang detik paling hamba kita di sisi Allah Ta'ala. Ketika meletakkan dahi kita di tempat sujud ni, menyerahkan segala-galanya, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Itu paling afdal lah kalau dapat. Kalau tak dapat, dah berwuduk ke, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 3 perkara. Pertama, malaikat hafazah yang jaga kita dalam aktiviti kehidupan harian. Yang kedua, malaikat yang jaga kita juga yang ikut shift, dia turun naik waktu subuh dan asar. Dan yang ketiga ialah siapa yang dapat bersama menyebut amin dengan imam, maka diampunkan dosanya yang lalu. Jadi kalau sebut amin subuh rakaat pertama kedua, ya. Asar zuhur tak ada, asar tak ada. Maghrib rakaat pertama kedua, ya. Isyak rakaat pertama kedua. Jadi dekat situ apa motivasi kita? Kalau sebelum ni kita datang maghrib asyik rakaat ketiga je, dah dengar hadis ni, naikkan dia rakaat kedua atau rakaat apa? Pertama, sebab nak dapat fadilat itu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian, mohon ampun dan maaf. Saya nampak macam ada tikar dengan pinggan tu saudara. Jadi jemput sekali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.